Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kaila Tia Amara dari kelas tahun 4 Dinamik, Sekolah Kebangsaan DIT. Pada hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku cerita yang menarik yang bertajuk Pengajaran Daripada Keangkuhan. Buku ini ditulis oleh Rozita Muhammad dan diterbitkan oleh Khalis Suci Enterprise pada tahun 2019. Buku ini mempunyai 48 muka surat dengan cetakan tulisan yang jelas dan gambar-gambar yang menarik. Selain itu, buku ini telah menyediakan bahagian cakna kata. Bahagian ini dapat membantu para pembaca memahami dan menambah kosakata baharu. Pengajaran daripada keangkuhan merupakan sebuah cerita berbentuk teladan yang mengisahkan tentang seekor harimau tua yang satu ketika dahulu sangat gagah dan ditakuti oleh semua haiwan. Namun masa terus berlalu. Harimau itu semakin tua dan tenaganya mula lemah. Pada waktu inilah dia mula menyadari bahawa kedudukannya bukanlah selamanya dan keangkuhan dahulu menyebabkan ramai haiwan menjauhinya. Ketika harimau itu memerlukan bantuan, tiada siapa yang sudi menolong kerana mereka masih mengingati keangkuhan dan kekejamannya dahulu. Hanya seekor kura-kura tua yang masih berjiwa penyayang tampil untuk membantunya. Kura-kura itu menasihatinya dengan lembut dan mengajarnya erti kesederhanaan, hormat dan rendah diri. Akhirnya, harimau tua itu insaf dan mula berubah. Dia belajar untuk menghargai haiwan lain dan meminta maaf atas kesilapan lampaunya. Pengajaran utama daripada kisah ini ialah keangkuhan tidak membawa kita ke mana-mana, malah boleh memusnahkan hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, sifat rendah hati dan insaf atas kesilapan adalah kunci kepada kehidupan yang lebih bermakna dan dihormati. Sekian perkongsian saya. Terima kasih.